Negatif 5D over 12 plus D over 8. Okay, so untuk ni kita boleh guna kaedah darab silang ataupun kaedah cross mile. So, cross yang pertama kita akan ambil yang ini dengan yang inilah. So, dekat depan 5D ni ada negatif kan? So, tulis negatif. Okay, 5 darab 8. Okay, so cross yang pertama ni perlu darab. Okay, so 5 darab 8 kita akan dapat 40 D. Sebab ada D kat sini. Dekat tengah ni ada tambah. So, tulislah tambah kat sini. Okay, cross yang pertama dah. Next, cross yang kedua. So, cross yang kedua ni perlu darab juga. 12 darab D akan jadi 12 D. Bahagi dengan, okay, smile. Smile yang macam ni lah. Yang bawah ni. Perlu darab each other. Nampak tak ada smile kat situ. So, 12 darab 8. Kita akan dapat 96. Betul tak? 12 darab 8. Okay. 96. Okay, and then just tekan je calculator. Negatif 40 tambah 12. Negatif 40 tambah 12. Kita akan dapat negatif 28. Negatif 28 D over 96. Okay, tengok boleh kecilkan lagi ke tak? Tulis je dekat dalam calculator. 28 per berapa? 96. So, bila kita kecilkan akan dapat 7 per 24. So, 7 per 24. Negatif ada. Jangan tinggal negatif. Negatif kat sini lah. Ataupun tulis baru. Negatif 7 per 24. D ada kat atas. So, tulis D kat sini. So, inilah jawapan kita.